ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Yang berusaha Tuan Haji Jamaluddin selaku pengurusi masjid serta seluruh ahli jawatan kuasa kerja Masjid Al-Muttaqin yang kita muliakan, lagi kita hormati ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seterusnya seluruh muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bertemu lagi untuk melihat tadabbur surah Al-Munafiqun, iaitu pada bahagian yang terakhir, ayat yang ke-10 dan ke-11. Ke surat 555. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأنفقوا, dan belanjakanlah olehmu. Jabatan anfiqu tu dia adalah fi'il amar. Anfiqu dalam kalimah dalam surah 63 ni fi'il amar yang dibina dengan wazan, cuba tuan-tuan ikut saya, anfaqa yunfiqu infaqan. Jadi bila kita sebut je macam tu, tuan-tuan kena ingat kalimah pertama tu mewakili fi'il madi. Itu namanya ilmu sharaf ni. Kalimah kedua tu mewakili fi'il mudhari' dia. Yang ketiga tu mewakili isim. Dia memang macam tu. Bahasa Arab ni kalau nak sebut kalimah, dia akan sebut tiga ni. Madi dia, mudhari' dia dan kata nama dia. Fi'il kata kerja kala lampau, kata kerja kala kini, iaitu fi'il mudhari', ataupun dia punya kata nama. Jadi biasa kita dengar perkataan infaq. Jadi perkataan apa? Anfaqa yunfiqu infaqan. Infaq ini juga lah yang perkataan nafkah. Dia yang hamzah dekat depan itu huruf tambahan. Hamzah kat depan tu dia huruf tambahan. Jadi kata dasar dia adalah nun fa qaf. Dia asalnya maksud dia apa? Belanja. Infak itu kita terjemah dalam bahasa Arab.
Tapi kita tak tukar kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu terjemahkan apa? Belanjakanlah. Belanjakanlah. Supaya kita faham apa saja yang kita buat itu, yang berupa sesuatu perkara yang kita belanjakan, itu namanya infak. Itu namanya apa? Infak. Apa saja tuan-tuan belanja, namanya infak. Cuma sekali kita akan tengok infak yang bagaimana yang Allah yang orang-orang munafik ini akan menyesal bila mereka tak buat. Baik, jadi Allah kata, anfiqu, belanjakanlah. Macam terjemahan setengah dia terus kata sedekahkanlah. Sedekahkanlah kan. Tuan-tuan tukar terjemah sebagai belanja juga, supaya tuan-tuan tahu ini adalah sebahagian dari hidup. Bila kita sebut sedekah, maksudnya kita nampak dia macam ibadat, sesuatu ibadat yang khusus. Dia bukan salah nak terjemah sedekahkanlah ni. Tuan-tuan terjemah sebagai belanjakanlah, supaya kita tahu yang dalam hidup ini ni ada aturan dalam kita menggunakan wang kita ni. Allah rezekikan ni. Allah suruh kita belanjakan. Mimma, sebahagian. Min litab'id dia panggil. Sebahagian. Sebahagian bukan separuh, tapi sebahagian adalah beberapa atau satu portion yang tertentu yang kita kehendaki daripada apa yang razaqnakum. Ini yang mahal ni. Allah kata apa? Daripada apa yang kami rezekikan. Jadi bila kita faham kaedah macam ni, kita akan rasa berbesar hati untuk memberikan. Sebab yang kita dapat itu, walaupun atas kita nampak usaha kita, tapi berapa ramai orang yang berusaha yang sama dengan tuan-tuan berusaha. Belajar sama-sama, belajar struggle. Lepas tu dia berniaga ke ataupun dia bekerja sama-sama, sungguh-sungguh. Tapi hasil dia tak sama. Hasil dia tak sama. Sebab tu Allah kata apa dia? Daripada apa yang telah memberi rezekikan oleh kami. Jadi adakah kerana kepandaian kita hasil itu? Tidak. Sering kita nampak, kita akan nampak macam tu. Sebab aku usaha sungguh-sungguh ni. Sebab aku pandai ni. Tidak boleh kata begitu tuan-tuan. Usaha itu perintah Allah. Hasil itu adalah daripada Allah. Yang Allah nak tengok sebagai ibadat kita adalah kita bekerja dengan cara yang halal. Hasil yang Allah nak bagi rezeki itu memang adalah milik Allah. Macam kita tunjuk contoh. Berapa ramai kita daripada mak yang sama, bapa yang sama, ajar anak yang sama, apa yang bapa dia mahir, mungkin berniaga ke, berkebun ke ataupun apa-apa saja. Dua-dua anak dia buat benda yang sama, tapi result dia tak sama. Sebab aturan Allah begitu. Nanti kita akan tengok ayat yang Allah kata Allah yang membedak-bedakkan rezeki dia tu. Contoh mudah, budak-budak kita kata, kalau kerana usaha tu adalah apa kita kata sebagai faktor kepada kejayaan, mana ada seorang budak pun yang berusaha bekerja, tapi dari kecil dia lahir je, rezeki dia dah ada ke belum? Dah ada dah. Kalau kata kepandaian itu adalah faktor kepada rezeki, berapa ramai usahawan tu yang dia ajar oleh lecturer dia lagi pandai. Tapi itu maksudnya apa dia? Rezeki itu Allah yang bedak-bedakkan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, daripada sebelum, bila Allah suruh kita belanja ke harta ni, daripada sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu. Maksudnya Allah perintahkan kita usaha cepat. Tempoh terakhir untuk belanja ke harta ni adalah sebelum mati. Kenapa tak boleh selepas mati? Apabila nyawa kita sampai je di kerongkong, harta tersebut sudah bukan lagi milik kita lagi. Harta itu sudah jadi milik orang. Milik siapa? Faraid lah. Fayaqula rabbi, ketika itu nanti dia akan minta. Dia kata dekat Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa tidak engkau tangguhkan, iaitu apa dia? Ajal. Ajal ni tempoh, sehingga ke tempoh yang sedikit lagi, bagi ruang sikit je lagi. Untuk apa? Fa as-saddaqa, lalu aku dapat bersedekah. Ini bukan sedekah, as-saddaqa. Jadi maksud Allah suruh belanjakan itu adalah untuk jalan sedekah tu. Wa akum minas salihin, dan aku dapat menjadi di kalangan orang-orang yang soleh. Ada dua poin sini, infak atau sedekah itu betul soleh pula. Ayat ke-11, walai yuakhirallah, Allah jawab,
dan tidak sekali-kali ia menangguhkan oleh Allah. Jadi Allah tak akan tangguh dah bila minta nak buat amal soleh sekalipun. Patutnya bila nak minta amal baik ni bagi ruang. Tak ada. Akan suatu jiwa idza jaa ajaluha, sehingga ataupun apabila datang kepadanya tempoh yang ditetapkan itu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah adalah yang maha mengetahui lagi teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saya rasa ayat ni kita biasa dengar, Ustaz. Biasa dengar ayat ni. Seruan untuk kita infak ke harta. Tapi cuba kita hayati, Allah tempatkan di mana ayat ini? Di dalam surah Al-Munafiqun. Di dalam surah Al-Munafiqun. Secara tidak langsung nak melambangkan apa dia? Perbezaan antara orang infak dengan orang beriman yang sebenar ni pada infak tu. Pada infak. Infak ni adalah bukti. Nabi kata sedekah tu burhan. As-sadaqah burhan dalam hadis yang disebut. Sedekah itu adalah burhan. Apa maksud burhan? Burhan tu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Dan perkataan sedekah pun juga dia perkataan sin, sad, dal, qaf. Sidqun tu kejujuran, benar. Dinamakan sedekah kerana apa dia? Itu adalah bukti kebenaran iman kita. Dinamakan sedekah tu sedekah kerana dia adalah bukti kebenaran iman kita kepada Allah. Sedekah ni satu benda yang memang besar dia punya perbincangan dan isu dia untuk dalaman diri kita. Sebab macam minggu lepas kita sebut, ada dua perkara yang menyebabkan manusia ini dia terbelenggu. Yang pertama apa dia? Anak-anak dia. Dan yang kedua apa dia? Harta dia. Minggu lepas kita dah sebut dah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum. Wahai orang beriman, janganlah harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu, menangguhkan kamu daripada apa? Peringatan Allah, daripada Al-Quran. Sebab takut apa dia? Bila dah sampai kematian, waktu tu baru kamu tersedar betapa besarnya nilai harta yang Allah bagi itu. Jadi macam saya sebut tadi, tuan-tuan, harta yang Allah bagi itu sebenarnya adalah cara Allah menggunakan ataupun Allah memberi rezeki kepada kita untuk mendapatkan pahala lagi besar. Itu cara dia. Allah ni dia merezekikan kita ni dengan pelbagai cara. Ada orang Allah rezekikan dia bukan dengan harta, tetapi bukan masalah tak bagi rezeki. Sebab tu bila orang berniaga kadang-kadang, satu hari tu dia tak dapat banyak hasil sebab hujan lebat, mungkin dia jual tepi jalan ke sebagai contoh. Dia kata, alamak, hari ni tak ada rezeki. Dia faham macam tu. Padahal rezeki bukan hanya harta. Rezeki ke kesihatan ke apa sahaja sebenarnya, itu adalah semuanya adalah rezeki untuk Allah nak bagi kita dapatkan jadi amal soleh. So, kita buka dulu surah 28 ayat 77. Biar kita faham betul-betul apa maksud pemberian Allah ni. 28, 77. Muka surat 394. Ayat ni sering kita baca tapi ini merupakan kaedah penting. Kaedah penting dalam kehidupan kita yang tahu suatu hari nanti ajal, iaitu tempoh yang Allah tetapkan akan sampai. Jadi Allah ajar kita untuk buat apa? Muka surat 394. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Ayat ni minggu lepas kita sebut. Allah kata apa dia? Dan carilah pada apa sahaja. Ma tu apa sahaja. Kita dapat berbeza-beza, tuan-tuan. Atakallah, apa sahaja yang Allah telah kurniakan kepada engkau, ad-darul akhirah, untuk dapatkan negeri akhirat. Ini kaedah penting, tuan-tuan. Kalau boleh di masjid kita tampal ayat tentang masjid. Kalau di rumah tuan-tuan tampal ayat ni. Di sekolah tampal ayat ni. Di tempat kerja tampal ayat ni. Jangan hanya tampal ayat Ibu Dina, tampal juga ayat ni. Lepas tampal ayat Ibu Dina, tampal ayat ni pula. Maksudnya lepas dah dapat rezeki yang tak disangka-sangka tu ayat Ibu Dina, datangkan pula ayat ni. Iaitu apa dia? Dah dapat rezeki tersebut, carilah akhirat dengan rezeki tersebut.
Jadi cara Allah memberikan rezeki itu pelbagai. Tengok surah 43. Ayat 32. Muka surat 491. Muka surat 491. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Adakah mereka, iaitu orang musyrik ini, mereka yang membahagi-bahagikan, yaqsimuna, mereka yang membedak-bedakkan rahmat Tuhan kau, rezeki, kedudukan, hikmah, mereka cemburu Nabi yang dapat Al-Quran. Allah kata, adakah mereka tu yang mengagih-agihkan? Mereka kata, kami patut lebih layak dapat Quran daripada Muhammad sebab kami lebih kaya, kami lebih berkedudukan. Allah kata, nahnu qasamna, kami yang membedak-bedakkan, kami yang mengagih-agihkan, kami yang membahagi-bahagikan di antara mereka penghidupan mereka, ma'isyatahum. Kat sini maksud dia apa? Dia rezeki pun termasuk. Harta, anak-anak, pangkat, kedudukan, Allah bagi. Usaha itu kerja kita. Memang Allah suruh kita usaha, tapi hasilnya itu adalah Allah yang bagi. Fil hayatid dunia, Allah akan bagi dekat dunia ni. Tapi ada tujuan dia. Semua apa sahaja yang Allah bagi ada tujuan. Contoh kita pernah bincang tujuan Allah beri pakaian untuk apa, Allah bagi makanan untuk apa. Dalam Quran Allah sebut semua ni. Jadi Allah kata, Allah bagi semua tu asing-asing, beza-beza. Ada orang dia harta dia banyak, tetapi pemimpin negara ke tak sebanyak harta dia. Tapi pemimpin walaupun tak banyak harta dia, pemimpin ada kuasa untuk bagi arahan kat dia pula. Beza-beza tuan. Contoh dah, orang paling tertinggi kat Malaysia kita PM. Sebagai rakyat lah, yang Tuan Agong lain sikit, PM. Dia rakyat juga. Kemungkinan harta dia tak sebanyak jutawan atau bilioner yang lain. Tetapi dia ada kelebihan apa? Kuasa. Bilioner tu mungkin rasa dia hebat, dah ada harta. Tapi ada orang hebat lagi walaupun harta lebih rendah. So Allah bagi semua tu beza-beza. PM pula mungkin apa? Dia ada penasihat dia. Penasihat dia mungkin bawah dia yang gajikan penasihat tersebut. Tapi bila penasihat dia nasihatkan dia ikut penasihat tu punya, penasihat ekonomi dia ke, penasihat agama dia ke. Allah bagikan masing-masing ada dia punya urusan dia. So Allah kata, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Kami tinggikan sebahagian mereka ke atas sebahagian lain beberapa darjat. Ini darjat dia begini, ini darjat dia begini. Siapa yang agihkan, siapa yang uruskan? Allah. Itu iman kita. Tapi tujuan dia untuk apa? Ni, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Supaya kita boleh menjadikan seorang itu dengan seorang lain itu saling bekerja. Dia suruh orang ni buat kerja. Sebab bila dia ada harta, nak bagikan harta dia kepada orang ni pula. Orang ni pula ada kelebihan kederat kerja sebagai buat tindakan. Wa rahmatu rabbika, dan rahmat Tuhan kau itu khairun, lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Jadi Allah suruh kita bandingkan. Yang Allah bagi rahmat tu untuk kita pakai 2877. Lepas dapat rahmat Allah, kita cari rezeki Allah tu untuk dapat ke akhirat. Itu lebih baik yang kita buat itu berbanding apa yang manusia didapat dihimpun-himpunkan sahaja. Sebab dalam surah Al-Munafiqun Allah suruh kita
Dari satu benda Allah kata tentang harta, belanjakan harta tersebut. Harta ni satu benda yang memang Allah jadikan dia untuk digunakan. Allah sebut dia sebagai khair dalam Quran, sebagai kebaikan. Yang mana dengan harta tersebut kita akan menggerakkan dakwah. Rasulullah, sebab tu dalam surah, contohnya dalam surah Yasin, tengok surah 36. Allah sebut tentang orang-orang yang manusia ini, dia memang bab harta kita akan trigger tuan-tuan. Muka surat 443. Muka surat 443. Cuba kita bandingkan beberapa ayat dalam ayat ni. Surah 36 ayat 443. Ayat 45, tuan-tuan tengok ayat 45. Ayat 45. Surah 36 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Okey. Tengok dulu terjemahan ayat ni. Apa Allah kata? Dan apabila dikatakan kepada mereka, itu orang musyrik, bertakwalah, takutlah kamu akan apa yang ada di dunia ini dan juga apa yang akan ada di belakang kamu nanti, iaitu akhirat, supaya kamu dirahmati. Allah suruh mereka untuk bertakwa. Betul, Allah kata lagi, dan tidaklah datang kepada mereka suatu ayat daripada ayat-ayat Tuhan mereka, melainkan terhadap ayat tersebut mereka berpaling. Bila datang tentang peringatan tentang hari kiamat, mereka buat tak tahu je. Bila datang tentang ayat-ayat tentang kebesaran Allah, mereka buat tak tahu je. Tapi ada jenis ayat yang kalau turun mereka trigger. Ayat seterusnya 47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka pula, apa dia? Belanjakanlah daripada apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Tadi bila turun ayat-ayat tentang kebesaran Allah, mereka mu'ridun. Mu'ridun tu buat tak tahu. Yang ni bila Allah kata belanja ke harta, mereka respon. Tadi ayat-ayat kebesaran, mereka mu'ridin, buat tak tahu, tak ada apa-apa pun. Tapi bila kata tentang surah infak tu, rezeki banyak tu, infak sikit, mereka kata, respon terus. Qala allazina kafaru. Berkata orang-orang yang ingkar. Beza tuan, tadi apa dia? Kanu anha mu'ridin. Tuan boleh bandingkan? Mereka jadi orang-orang yang berpaling, buat tak tahu je. Tapi untuk harta, tiba-tiba mereka kata apa dia? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah patut kami yang bagi makan kepada, kalau Allah kehendaki, Allah yang nak bagi makan dekat dia? Tuan nampak respon berbeza. Tentang ayat-ayat kebesaran, biasa je. Tentang ayat tentang infak, dia petikai kan. Sebab apa? Allah jadikan manusia tu memang dia sensitif dan sayang kepada harta dia. Itu ujian. Kalau Allah tak jadikan rasa sayang kepada harta, tuan-tuan tak rasa besarnya ujian infak. Sebab tu betul-betul ujian tu, bila Nabi kata antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk diri dia. Selalu kita dengar ayat tu,
Tetapi bukan ayat, hadis tu. Tapi hadis tu maksud dia adalah kepada orang yang teruji dengan sesuatu perkara lalu dia tinggalkan benda tersebut. Contohnya tuan-tuan tak main game. Game ni kira kalau ikut masa, kalau boleh lah tengok budak-budak tu asyik main game je, baik bagi umur kau tu dekat pakcik. Pakcik nak kena hafal bahasa Arab, ustaz suruh tak hafal lagi ni. Pakcik dah, kan kita dah pencen ramai jadi makin rajin belajar. Tapi cumanya selalu kita sebut apa dia, kalau belajar waktu muda dulu senang sikit, senang nak ingat dia kata. Contohlah. Jadi kita tengok budak-budak muda buang masa, kita kata kalau bagi kat pakcik ni senang. So kita pun kata hadis tentang apa dia, tengok antara tanda, kita pun dengar hadis, antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk diri dia. Kita berfikir, tengok rezeki aku tak buat benda manfaat. Hadis itu sebenarnya nak cerita tentang orang yang diuji dengan satu benda tu, kemudian ditinggalkan. Itu maksud tanda kebaikan Islam tu. Maksudnya budak tu dengan kita tuan-tuan, kalau budak tu tinggalkan sibuk dengan main game, itu tanda kebaikan Islam dia. Adapun kita tak diuji dengan rasa nak main game tu, tengok game pun tak ada selera. Jadi sama juga tuan-tuan, harta ni, bila orang yang memberikan harta tu dalam keadaan dia tak rasa apa-apa pun kehilangan harta tersebut, dengan orang yang bila dia bagi tu terasa kehilangan, hak besar pahala tu yang nombor 2 tu. Yang bila dia bagi tu, kita terasa kehilangan. Tuan-tuan faham maksud dia? Sebab tu tadi Allah kata apa dia? Orang-orang ni trigger. Sebab harta ni memang kita sayang. Nak bagi dia rasa kehilangan. Allah juga sebut tentang masa ni. Kan tadi kita kata, minta tangguh nak bagi infak ni. Allah kata tak boleh. Sama tak macam surah Al-As? Surah Al-As tentang masa. Masa kita ni suntuk tuan. Nak buat kerja yang betul-betul optimum, yang soleh. Tapi kita buang masa. Antara sifat buang masa tu adalah Allah cerita tentang di antara 2 surah Al-As itu. Cuba tuan ingat balik, antara 2 surah Al-As surah apa? Sebelum surah Al-As surah At-Takatsur. Sebelum surah Al-As tentang kerugian ni, Allah cerita tentang At-Takatsur, tentang harta juga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tentang usaha dia. Dia lalai dalam usaha dia mengumpul-ngumpulkan harta dia. Allah pun cerita pasal masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Rugi dia ni. Dia hanya sibuk mengumpul-ngumpul harta dia. Allah bagi harta tadi untuk dia dapatkan saluran pahala menerusi harta. Ada orang tak dapat pahala menerusi harta tuan. Ada orang dapat pahala dari sudut apa? Mungkin kekuatan dia. Dia buat kerja dan sebagaimana untuk masjid ke apa ke, untuk agama ni. Ada orang diberi saluran untuk apa? Dia belajar je dia faham. Jadi dia ditugaskan untuk mengajar. Hak ni dia buat apa pun dapat harta. Jadi dia datangkan harta dia tu untuk dapatkan pahala akhirat dengan cara diinfak. Tapi dia tak pasal benda ni. Akhirnya dia jadi orang yang selepas surah Al-As. Tengok selepas surah Al-As pasal apa pula? Tentang orang yang mengumpat dan mencela. Jadi bila orang nanti masjid ke apa-apa institusi ke minta infak sikit, nanti dia mengumpat ke belakang. Tak habis lagi minta infak. Contoh tengok surah Al-As tu, di antara satu usaha mengumpul harta, kedua kesan dia menjadi seorang yang kikir. Allah himpitkan soal masa juga dengan harta tuan. Sebab memang harta lah menyebabkan manusia ni dia galit dalam hidup ni. Belajar 20 tahun tuan-tuan kita belajar untuk dapat satu kedudukan yang besar. Dia lalai dengan akhirat dia. So, dah tengok surah Al-As tu? Nampak tak? Selepas surah Al-As Allah kata wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat lagi mencela. Kenapa pula? Habiskan ayat tu, lepas tu. Bukan pengumpat secara umum. Pengumpat yang apa dia? Allazi jama'a malan wa addadah. Yang dia menghimpunkan hartanya dan mengira-ngira harta dia. Jadi kita himpun, zaman dulu himpun harta dekat bawah bantal lah. Tu tengok banyak ke tak. Sekarang himpun harta dekat mana? Dalam bank. Semua dalam bank. Sekarang emas pun digital, semua dalam bank. Jadi tengok bank statement. Tak tengok bank statement dah, tengok apa? Apps. Allazi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia sangka harta dia tu membuatkan dia akan kekal bahagia. Kesilapan dia salah faham. Last kali bila sampai tempoh masa Al-As tu dah habis, ya Allah bagi tempoh sekejap nak bagi dah. Ketika itu dia rasa lambat, dia dah rasa kerugian. Sebab tu Allah pesan kepada orang beriman. Tuan-tuan tengok dalam surah 2. Surah 2. Jadi surah Al-As tu, tuan-tuan dah biasa dengar dah, jadi saya tak perlu buka lah, saya akan ambil masa.
Okey, sekarang tuan buka surah 2 ayat 265. Surah 2 ayat 265. Di sini Allah nak gemburkan semangat kepada hartawan yang budiman untuk jangan rasa kehilangan, jangan sedih dengan apa yang dia berikan. Surah 2 ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka. Ada dua sebab. Tuan-tuan tengok sini. Niat. Ini innamal a'malu bin niat. Allah ajar. Kan Nabi kata apa dia? Tuan-tuan ikut saya. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ni biasa kita dengar tuan-tuan. Buka balik hadis 40 Imam Nawawi tu, baca hadis pertama. Nabi kata, sesungguhnya tidak lain setiap orang itu, setiap amalan itu berdasarkan niat dia. Lepas tu Nabi kata pula apa dia? Dan sesungguhnya tidak lain setiap orang akan beroleh apa yang dia niatkan. Niat menyebabkan nanti kita punya amalan tu jadi berbeza-beza, tuan-tuan. Semua orang infak yang sama, tapi di akhirat ada orang dapat lain macam. Semua orang pergi belajar yang sama, tapi di akhirat dia dapat pahala lagi lain. Sebab apa? Niat dia. Dia akan dapat apa yang dia niatkan. Dalam ayat ini Allah kata apa dia? Orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka. Pertama, tuan-tuan kena ingat ni, kerana mencari redha Allah. Lawan redha apa? Murka. Dia tahu, dia sedar dah, dia tahu dah. Aku lahir dalam keadaan tak ada apa-apa. Allah tak anugerahkan aku apa-apa. Keluar daripada perut ibu tak ada apa-apa. Tapi sejajar dengan perjalanan hidup dia berjalan, bergerak ni, Allah curahkan rezeki banyak dekat dia. Dan dia tahu, daripada aku tak ada sekarang ada, maksudnya Allah yang bagi. So bila dia kadang begitu, dia takut Allah murka dekat dia. Dan dia sekarang dah belajar dah dalam Al-Quran bahawa yang Allah bagi dekat dia tu untuk supaya dia dapat peluang dapat pahala syurga dengan melalui rezeki harta. Jadi dia takut nanti Allah akan tanya ke akhirat. Maka dia belanja ke harta dia sebab apa? Semata-mata nak cari redha Allah. Yang kedua, watathbitan min anfusihim. Watathbitan. Dan kerana apa? Dia keteguhan daripada diri mereka sendiri. Tadilah dia yakin ni Allah bagi. Takkan bila Allah bagi nanti Allah akan sia-siakan aku. Kita pula belajar, nak musim haji je belajar tentang kisah Hajar. Kerana Hajar tu tinggal dekat Mekah seorang diri. Mana logik akal? Tinggalkan isteri dengan anak baru lahir dekat Mekah seorang-seorang. Ketika nak tinggalkan Hajar dengan Ismail, Hajar tanya Ibrahim kan, kenapa tinggalkan kami kat sini? Tak ada orang ni, tak ada siapa-siapa ni. Ibrahim tak dapat jawab apa-apa sebab bukan kehendak dia. Kali ketiga Hajar tanya soalan yang sama, Hajar sendiri jawab, adakah Tuhan yang memerintahkan? Ketika itu Hajar kata apa? Ibrahim kata apa? Ya. Itu je Ibrahim kata, ya. Selama tu dia tak jawab. Bila Hajar sendiri yang cakap, adakah Allah yang tinggalkan? Dia tak nak Ibrahim jawab sendiri. Hajar yang jawab. Hajar kata, Ibrahim kata apa dia? Ya. Hajar pun kata, kalau begitu tak apalah. Allah takkan sia-siakan kami. Tengok seseorang yang Allah perintahkan, dia buat apa saja Allah perintahkan, Allah takkan sia-siakan orang ni, ya Allah.
Jadi harta ni milik Allah, Allah bagi kat kita, betul Allah suruh kita belanjakan balik. Takkan Allah sia-siakan orang yang budiman macam ni, orang yang buat baik kepada agama, takkan Allah sia-siakan. Sebab tu orang yang betul-betul beriman, yang yakin, yang tasbit kepada jiwa mereka tu, tasbit tu kukuh jiwa mereka itu. Sebab tu bila Allah ambil nyawa dia nanti datang malaikat kata apa dia? La khaufun, la takhaf. Jangan takut. Jangan takut dengan akhirat kamu. Kamu dah buat dah apa Allah suruh. Wala tahzanu. Jangan kamu duka cita. Anak-anak kamu, harta kamu tinggalkan, jangan risau. Allah akan jaga. Sebab masa dekat dunia kamu jaga hak Allah tu. Allah dah perintah, Allah bagi harta dekat kamu, kamu dah belanjakan balik. Jangan takut apa ni. Yang tadi tu orang yang tak belanjakan harta tu yang dia takut tu. Tu biasa kita dengar ayat Allah kata orang yang beriman tu tiada ketakutan dan tiada kesedihan. Sebab apa? Dia dah buat apa yang Allah suruh, sekarang Allah nak jaga dia elok. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Lalu dia buat apa Allah suruhkan sepanjang dia hidup. Saat dia mati dia paling gembira sekali. Sebab tu masa jenazah diusung tuan-tuan, ada jenazah yang tanya, "Ke mana kau nak buat aku begini?" Itu orang ingkar. Lepas tadi dah kena cabut nyawa, dia minta tangguh, tak lepas. Lepas tu pula orang pula, kita pun tahu sunat ni adalah bukan sunat, dah wajib, bahkan wajib mempercepatkan urusan jenazah tu. Jadi bila kita cepat-cepat, dalam tu jenazah tu sedang tanya kepada diri kita, tapi tak dengar. Kalau dengar kita tak tahu jadi. Kita tak dengar, ini perkara gaib, tapi kita belajar daripada hadis. Dia tanya, "Ke mana nak pergi ni?" Dia risau nak masuk dalam kubur ni. Tapi orang beriman, kita dah buat cepat-cepat ni. Dia kata cepat sikit. Dia suruh cepat lagi. Sebab dia nak pergi kepada rahmat dan keampunan Allah. Aku dah buat. Malaikat dah pujuk. Masa dia dicabut nyawa tu, malaikat dah pujuk kat dia. Jangan takut nah. Jangan sedih. Oh, dia gembira. Ketika dia gembira tu pun, Allah pun gembira nak jumpa dengan dia. Dia tak sabar-sabar. Kita dah buat habis cepat dah. Naik van lagi, siap cepat lagi. Tapi dia lagi cakap apa? Cepat lagi. Sebab dia dah nak pindah ke tempat yang lebih baik untuk dia. So orang ni kat dunia, dia buat sesuatu tu kerana apa? Cari redha Allah. Redha Allah tu dekat dunia ke kat akhirat? Yang paling besar, kat akhirat. So bila dia dah mati, inilah ruang dia nak bertemu-temu betul-betul dengan redha Allah. Ini Allah kata apa dia? Ni nak sebut ni, nak bagi galakan diri kita ni supaya sentiasalah kita jangan risau tentang infak kita tu. Kama thali jannatin bi rabwatin. Tuan-tuan biasa dengar infak ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji buah. Itu ayat belakang. Saya tahu tuan-tuan biasa dengar dah. Itu ayat 261. Itu ayat 261. InsyaAllah kita biasa dengar. Mungkin kurang sikit ayat ni kita dengar. Ni ayat yang 265 ni. Allah umpamakan pula infak tu seperti apa dia? Seperti sebuah kebun di dataran yang tinggi. Tuan-tuan terus bayang apa dia kalau kita kat Perak ni? Cameron Island. Kebun dekat tanah yang tinggi. Yang asabaha wabil. Bila dia tinggi maksudnya pendedahan dia kepada matahari paling dekat. Lepas tu pula Allah kata dah lah dia tinggi, matahari dapat confirm dah. Ditimpa pula dengan hujan yang cukup, hujan yang lebat. Matahari cukup, air pun cukup. Apa jadi kepada kebun dia? Fa'atat ukulaha di'afain. Jadi kebun dia pun menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Ini orang yang dia ada harta, bila dia siram baja dia tu dengan harta, kebun ni jadi apa? Lagi subur lagi. Hamka bagi analogi pun menarik juga ni. Saya sangat suka dengan tafsir Azhar. Hamka pula dia bagi contoh apa ni? Dia kata analogi dia kata macam ni kejap mana tu dia tahu. Silap dekat satu lagi yang okey betul ni. Dia kata ni umpama dia kata malahan bertambah banyak diperbuat muara, bertambah besarlah timbul hulunya, dia kata. Apa maksud dia? Muara hujung nak bertemuan dengan laut, hulu atas Bila dibesarkan muara tu, padahal hulu sungai tu macam tu je. Tapi bila dibesarkan muara tu maksudnya sumber tu kena lagi besar, tapi dekat atas tu tak putus-putus air dia. Kalau kan dibesarkan muara, ceteklah kot kalau sumber air yang sama. Tapi bila dibesarkan lagi muara, tapi air masih dalam. Maksudnya dekat atas tu tak berkurang. Bahkan disebabkan kat luar tu muara dibesarkan,
hulu tu makin banyak pula air mencurah-curah. Begitulah dia kata umpama kalau orang tu infakkan harta dia, Allah bagi tambah lagi, Allah suburkan lagi. Tapi tuan-tuan ingat, agenda dia bukan kita nak push. Lepas kita bagi RM1, tengok dalam akaun bank, mana RM700 ni, tak ada pun. Tak, maksudnya apa? Kita nak Allah berkati rezeki kita tu supaya kita boleh dapat lagi cari jalan ke syurga dengan rezeki tersebut. Dan yang paling besar sekali ialah macam Allah sebut dalam Quran, bila dia masuk syurga dia akan nampak satu benda yang lebih besar daripada apa yang dapat kat dunia. Okey, lagi apa Allah kata? Kalaupun tidak, di sini. Bila dia dapat tanah yang tinggi, matahari pun cukup, angin pun baik untuk sebarkan dia punya benih-benih dia, hujan pula menimpa dekat dia, jadi hasil buah-buahannya berlipat kali ganda. Dia fine ni walaupun dia musanna, tapi orang Arab faham dia berlipat kali ganda. Fa illam yusibha, paling-paling pun Allah kata, paling-paling pun kalau tak ditimpa dengan hujan lebat, paling-paling tiap-tiap hari dia kena embun. Sebab tanah tinggi tuan-tuan, sentiasa sejuk, pagi dia sejuk, nanti bila matahari muncul basah dah dia punya tu, dapat juga air. Fatal, tol tu maksudnya gerimis. Kan kita pergi ke Cameron Highlands sekejap-kejap dia rasa basah. Maksud sentiasa ada air. Nak menunjukkan apa dia? Tanah tu sentiasa akan subur. Sama ada dia akan dapat berlipat kali ganda ataupun confirm subur. Jadi itulah orang yang membelanjakan harta dia. Allah akan ganti semula. Sebab tu Allah kata Allah mengetahui. Cuma manusia ni ada sifat apa dia? Memang Allah jadikan dia sifat dia ada rasa sayang dan harta. Tapi sayang tu normal. Yang tak bagus tu adalah apa dia? Kikir kepada harta. Macam marah. Marah itu normal. Semua orang ada perasaan marah. Bila dia terperanjat ke apa ke dia akan marah. Tapi Allah benci orang yang apa dia? Orang yang baran lepas itu. Sama juga kedekut, kedekut rasa sayang dan harta. Itu tidak salah. Yang salah bila dia kikir harta dia. Last tuan-tuan, tengok surah. Saya belum cerita tentang amal soleh, tapi tak apa. Explain dia mudah je. Tuan-tuan tengok surah 59. Surah 59. Ayat yang ke-9 dekat hujung sekali. Muka surat 546. Muka surat 546. 59 ayat 9. Cerita tentang orang-orang Ansar. Tuan-tuan tahulah bila sebut orang Ansar ni siapa? Pemurah. Orang-orang yang pemurah. Surah 59 ayat 9. Ujung dia sekali. Allah kata apa? Wa may yuqashuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Ini kata kunci kejayaan. Kalau dekat sekolah-sekolah kita buat mural tulis tentang kejayaan kan, usaha tangga kejayaan. Biasa dengar tak usaha tangga kejayaan? Biasa dengar. Jarang dengar apa dia? Tentang orang yang pemurah tangga kejayaan. Sebab Allah kata sini apa dia? Siapa yang dipelihara daripada sifat bakhil pada diri dia, maka mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi bakhil sebagai apa dia? Penutup kepada, penghalang kepada kejayaan. Jarang kita jadikan ini sebagai kata-kata hikmah. Selalunya apa dia? Usaha. Akhirnya kita rasa apa? Apa yang aku buat tu adalah usaha aku. Apa yang aku dapat adalah usaha aku. Rupanya kejayaan juga didapat berhasil daripada apa dia? Sifat dia tidak kedekut. Sebab tu tadi tuan ingat balik, orang-orang munafik ataupun orang-orang ingkar ni, ataupun kita sekalipun, bila malaikat datang nak ambil nyawa, mereka minta dua perkara. Satu minta apa dia? Minta tangguh untuk nak infak. Satu lagi minta tangguh sebab apa? Nak buat amal soleh. Sebab apa? Sebab dekat dunia dulu, masa dia infakkan harta tu, dia infak pada jalan yang lain. Penutup dia tuan-tuan untuk pagi ini, surah 35. Surah 35. Ayat yang ke-37. Ayat 37. Rupanya mereka minta tangguh tu nak buat amal soleh
Mereka minta tangguh tu nak infak tu bukan masa nak mati je tuan. Na'udzubillah min zalik. Sampai dalam neraka tak berhenti cakap lagi. Bermula dia dicabut nyawa tu, sampai dalam neraka pun minta lagi tuan-tuan. Betapa dia rasa menyesal tak gunakan apa yang Allah berikan dulu kat dunia untuk dapatkan akhirat dia. Sebab peluang dah terbentang dah. Wahum yastarikhuna fiha. Jumpa tak itu? Muka surat 438. Ayat 37. Okey, sebab masa dah habis dah, kita tak perlu baca sama-sama. Tuan-tuan semak ayat ni. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Nauzubillah min zalik, ya Allah pelihara kami. Rabbana akhrijna, di sini. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami. Tadi minta tangguh mati, belum mati lagi minta tangguh. Sekarang ni dah mati dah sampai neraka dah. Akhrijna sekarang, ya Allah tolong keluarkan kami daripada neraka ini. Na'mal solihan, kami nak mengerjakan amal yang soleh, yang ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami tak lakukannya, yang bukan seperti yang dulu kami lakukan. Dari sudut apa yang Allah bagi anugerah kat kita hari ini? Tentang harta. Ada harta tapi tak gunakan untuk jalan Allah, dia guna untuk benda lain, untuk kehidupan dia semata-mata. Sekarang dia rasa menyesal, kalau dulu aku tak guna untuk ini, aku gunakan pula yang ni, kan untung. Jadi sekarang dia minta janji Allah, aku nak buat dengan amal yang soleh dengan harta tersebut. Tapi bolehkah dia kembali balik? Jadi Allah kata, Allah tidak akan sekali-kali memberi tangguh. Jadi semoga Allah pelihara kita semua tuan-tuan. Dengan surah Al-Munafikun ini memahat dalam diri kita agar kita lindung diri kita daripada sifat nifak, munafik. Dan iman mesti ditunjukkan. Dan antara tanda bukti iman tu adalah dengan cara apa? Allah sebut di surah Al-Munafikun terakhir sekali, infak tu. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok selepas Al-Munafikun surah apa? Surah At-Taghabun. At-Taghabun tu maksud dia apa? Tuan-tuan tengok terjemahan dia. Oh, tapi terjemahan tu dia terjemahan mafhum. At-Taghabun maksudnya ialah orang yang rugi dalam bisnes. Taghabun. Sebab tu sebenarnya bila kita infak ni, dia seolah-olah kita berniaga dengan Allah. Tapi peluang dia rugi sebab pemodal paling besar ni dia tak sama-sama berniaga dengan dia. Dia berniaga dengan manusia yang tak dapat nak kembalikan balik harta dekat dia. Lepas tu selepas surah Munafikun, Allah takdirkan, Allah tetapkan surah Al-Taghabun untuk menunjukkan penyesalan manusia dekat akhirat nanti. Wallahu a'lam tuan-tuan, semoga Allah pelihara kita semua daripada sifat bakhil, Allah pelihara kita daripada sifat munafik ini. Dan Allah jadikan kita mencintai orang-orang yang soleh, orang yang beriman. Ya,